Hari ini saya nak merungkai persoalan, adakah tiang yang saya akan letak atas pad konkrit ni mampu menampung sebuah kabin. Plan dia, saya nak letak kabin tu dekat atas 6 batang stump ataupun tiang kecil yang saya buat menggunakan task block. Ini komponen task block yang saya sudah susun menggunakan SketchUp lah. Lepas tu saya minta dia orang hantarkan. Sampai dekat site, saya pun start pasang. Kita mulakan dulu dengan dia punya tapak. Saya susun ni semua ikut apa yang saya sudah design. Kalau kita tak ikut design kita, akan ada part yang tak cukup. Kalau sebelum ni saya start gitu saja, kali ni saya nak try gunakan gum. Saya gunakan modified silicone punya gum daripada VTech 628 power screw. Untuk outdoor saya memang gunakan yang ini sebab dia boleh tahan lebih 10 tahun berhujan panas. Boleh dapatkan barang VTech ni dekat Shopee ataupun pengedar berdekatan. Setiap kompartmen task block ni saya gamkan dalam 2 ke 3 side sahaja. Then saya slidekan dia punya wall. Saya akan ulanglah gam pasang sampai siap saya punya sebiji stump ataupun tiang kecil yang dibuat daripada task block ni. Bukan wall dengan tapak sahaja yang saya gam, penutup atas ni pun saya gam juga. Sebab stump ni saya nak betul-betul jadikan dia rigid monolithic structure. Kalau task block ni saya gunakan untuk dinding, saya tak gamkan macam ni tau. Ini saya kena gam sebab nanti kabin tu kita akan anchorkan pada bongkah task block ni. Okey, saya test biji. Saya akan letakkan dekat atas pad konkrit saya. Alright. Sekarang lagi 5. Sekarang berat saya adalah 80 kilo. For sure lah benda ni boleh tahan saya punya berat badan 80 kilo sahaja. Untuk kita punya kabin nanti, berat dia maybe bila letak barang dalam 3 tan, 3,000 kilogram. Lepas ke task block ni nak tampung? Kalau kita tengok struktur tiang task block tadi, dia ada banyak blok-blok dalam tu. Tapak kabin pula nanti bukannya semuanya bersentuhan dengan task block tu. Dia kena dekat bucu yang berbentuk L shape. Kalau kita tengok dekat struktur task block, ini part utama yang akan menerima tekanan. Sekarang, dari datasheet task block, dia punya compressive strength tu adalah 82 megapascal. Kita ambil keluasan keratan rentas dia dalam 9,500 mm persegi. 82 megapascal tadi bersamaan 82 Newton mm persegi. Kali dengan luas kita dapat 779,000 Newton dia punya daya tekanan tu. Kita bahagikan dengan penjutan graviti 9.8 dapat dalam lebih kurang 80 tan. 80 tan tu adalah maksimum tiang task block ni boleh tampung. Tapi untuk binaan kita tak pakai 80 tan. Kita ada faktor keselamatan, safety factor. Saya boleh gunakan dalam, maybe boleh bahagi 3 lah kalau standard orang gunakan. Maksimum kemampuan bahan tu kita bahagikan dengan 3 untuk selamat. 80 tan bahagi 3 dapat 26.7. Kita ambil lah 26 tan. Jadi setiap tiang tu ataupun stump tu dapat tampung dalam 26 tan. Kali dengan 6 sebab kita ada 6, jadi dalam 156 tan saya punya tiang ni boleh tampung. Jadi kita punya kabin setakat 3-4 tan tu kecil sangat. Ini 156 tan dia boleh handle. So untuk bebanan ke bawah tak ada masalah. Sekarang bila kabin kita kena tolak angin, dia boleh terjongkit. Ada daya ke atas yang menarik task block tu, yang merenggangkan task block. Kalau daya tu cukup kuat, material task block ni boleh koyak ataupun pecah. Ini pula bergantung kepada tensile strength. Kita tengok kekuatan dia 26 megapascal bersamaan dengan 26 Newton per milimeter persegi. Kita kali dengan keratan rentas dapat dalam 247,000 Newton. Ini tensile lah, daya yang menarik dia. Lebih kurang 25,000 kilogram lah ataupun 25 tan. Bila kita bahagikan 3 untuk faktor keselamatan, 25 bagi 3 dalam 8 tan macam tu. 8 tan daya yang kita tarik daripada atas ke bawah ni, task block boleh handle. Bila kali dengan 6 dapat 48 tan. Jadi still overkill. Bila task block tu dah cukup kuat, sekarang yang menjadi bottleneck adalah kita punya gam. Saya tak gam penuh tau. Setiap lubang bongkar task block tu maybe dalam 2 ke 3 cc sahaja. Saya ambil 2 lah setiap lubang dan setiap gam tu keluasan dia dalam 800 mm persegi. Gam pula tadi saya tunjuk saya gunakan VTech power screw 628. Kita tengok dia punya technical datasheet ni.
dia punya mana ni, lap shear strength, kekuatan gam bila kita tindih dan tarik. Ini dalam 1.9 Newton per milimeter persegi. Saya kalikan dengan keluasan dan jumlah tempat gam tu, total 48,000 Newton. Nah, bagi mudah faham, saya convert dalam kilogram, dalam 4,900. Kita ambil lah 5 tan. Ini maksimum. Kita bahagikan 3 untuk safety factor, dapat 1.6 tan. Kalau kita rujuk Jabatan Meteorologi Malaysia pula kan, angin dekat Malaysia ni bila ribut kuat, dia boleh lebih 60 km sejam tau. Ada sampai 80. Kena pula bila kabin ni kita tinggikan sikit, dia dah jadi macam tuas. So daya tu kuat. Tapi dengan 4.8 tan pegangan sisi kabin ni saya rasa lepas. Kalau banjir naik, saya boleh buka pintu, biarkan air masuk dalam kabin, daya apungan rendah. Cuma saya risau kalau banjir deras, tolak kabin ke tepi. Itu yang saya buat pad konkrit ni, overkill besar dia sebagai anchor. Total berat konkrit dengan kabin maybe dalam 5 tan. Banjir yang tak deras tak ada masalah. Kat kawasan ni pun tak ada banjir deras. Jadi kesimpulannya, saya punya tiang kat bawah ni cukup kuat untuk tampung beban, satu hal. Satu lagi, bila time ribut dia boleh handle daripada kita punya kabin ni tertonggik ke tepi ataupun terangkat. Terangkat tu taklah, tapi tertonggik ke tepi. Benda lain yang mungkin jadi bottleneck adalah cara sambungan task block ni ke pad konkrit. Kalau saya guna metal bracket sini yang tebal dengan anchor bolt, saya rasa cukup kuat. So itu saja settle untuk bab tiang kita. Saya kalau nak pasang tiang pun tak boleh lagi sebab kabin tak sampai. Dan saya kena konkrit, saya kena anchorkan saya punya tiang ni pada konkrit setelah konkrit ni cukup umur dia curing. Sebab yang paling lama, bukan yang paling lama, yang terbaru latest tu saya buat baru 5 hari. Dia at least 7 hari baru kita boleh tebuk untuk kita anchorkan. Itu je, saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Kalau tengok banyak lagi video education yang menarik, boleh pergi ke YouTube channel Bani Buat. Subscribe sekali, jumpa dalam next video. Saya Awal Syafiq. Assalamualaikum.